Nasi ambeng bukan sekadar hidangan biasa. Ia adalah simbol kebersamaan, adat dan warisan yang terus hidup dalam masyarakat kita. Hidangan tradisional ini berasal dari masyarakat Jawa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Apabila orang Jawa berhijrah ke Tanah Melayu ratusan tahun lalu, mereka membawa bersama budaya dan makanan, termasuklah nasi ambeng. Nasi ambeng biasanya dihidangkan pada majlis kenduri, doa selamat atau sambutan keagamaan seperti Maulidur Rasul dan selepas kenduri arwah. Ia melambangkan semangat gotong royong dan ukhuwah di mana dulang nasi dikongsi bersama. Nasi ambeng bukan sekadar resepi, tetapi warisan budaya yang menyatukan generasi. Khabar Ma? Waras. Ya, tujuan orang kampung buat nasi ambeng ni, tujuan utamanya untuk mengeratkan tali persaudaraan lah, untuk makan bersama, bertemu keluarga, boleh jadi seronok lah, macam itulah maksudnya dan makna. Biasanya nasi ambeng tu disediakan waktu orang buat kenduri lah, kenduri keramaian, tak kira cukur jambul ke, kenduri selamat ke, waktu itulah orang akan hidangkan.